tengah santai-santai bawa kereta, baru nak breakfast, makan sandwich. Tahu-tahu dah kena lebih dari 130 das tembakan. Tadi elok-elok gelak, dalam sekelip mata terus senyap sunyi. Siapa sangka kisah cinta dan jenayah diorang akan berakhir dalam ambush yang paling kejam dalam sejarah. Persoalannya sekarang, siapa sebenarnya yang bocorkan lokasi diorang? Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ini. Ini hari aku nak sambung balik cerita pasal Bonnie and Clyde. Siapa yang belum tengok video bahagian 1 boleh pergi tengok dulu sebelum layan video ni. Oleh kerana Barrow Gang dalam pelarian, diorang selalu memandu pada waktu malam untuk mengelakkan dikesan oleh pihak berkuasa. Pada 20 Jun 1933, Clyde bawa kereta Ford V8 melalui satu jalan gelap dan tak berturap. Nak dijadikan cerita, Clyde tersalah masuk jalan mati sebab jalan tu masih dalam pembinaan. Kereta diorang tergelincir dan terbalik ke dasar sungai yang dah kering berhampiran Wellington, Texas. Masa aksiden tu, bateri kereta pecah dan sulfuric acid dari bateri tu terkena kaki kanan Bonnie. Kaki Bonnie melecur teruk dan kulit dia mengelupas sampai ke tulang yang menyebabkan dia susah nak berjalan. Diorang tak berani nak pergi hospital sebab diorang dalam buruan polis. Barrow Gang cuma rawat guna baking soda untuk sejukkan luka dan guna ubat sapu untuk kurangkan kesakitan. Sayangnya, luka tu tak pernah sembuh sepenuhnya dan Bonnie jadi separa lumpuh. Dalam beberapa laporan mengatakan Clyde terpaksa dokong Bonnie atau Bonnie terpaksa lompat sebelah kaki sambil bertongkat bila diorang cuba lari masa kena serbu dengan polis. Pada 26 Jun 1933, Barrow Gang tengah bersembunyi dekat kawasan Alma, Arkansas. Tapi pihak polis dapat tahu kemunculan diorang. Masa polis ambush Barrow Gang, diorang terus lepaskan tembakan untuk melarikan diri. Dalam kejadian tembak-menembak tu, Marshal Henry Humphrey telah terkena tembakan dan mati akibat kecederaan parah. Pembunuhan ni dah menyebabkan Barrow Gang dikenali sebagai pembunuh polis yang menjadikan diorang orang buruan utama oleh pihak berkuasa US. Tak lama lepas tu, Barrow Gang sewa 2 bilik motel dengan sebuah garaj dekat Red Crown Tourist Court, Platte City, Missouri. Pihak motel start rasa curiga sebab Blanche Barrow, bini abang Clyde yang tak biasa dengan dunia jenayah, selalu bagi arahan dan tanya soalan yang pelik pada staf motel. Lepas tu, Blanche selalu order makanan untuk 5 orang tapi dia cakap ada 2 orang je yang duduk dekat motel yang disewa tu. Nak dijadikan cerita, motel tu ada sambungan telefon yang direct dengan balai polis. Jadi staf motel pun buat laporan terhadap tindakan pelik Blanche. Pihak polis tempatan FBI Sheriff Platte County telah mengepung bangunan motel pada malam 19 Julai 1933. Esoknya pada 20 Julai, seluruh pihak berkuasa pergi ambush Barrow Gang sampai berlakunya kejadian tembak-menembak yang sangat dahsyat. Ivan Barrow telah ditembak di kepala dan mengalami kecederaan yang serius tapi masih hidup masa melarikan diri. Blanche Barrow pula cedera dekat bahagian mata lepas terkena sepihan kaca. Akhirnya, Ivan dan Blanche telah ditinggalkan dekat lokasi berdekatan Iowa beberapa hari kemudian bila Barrow Gang dikepung sekali lagi oleh pihak berkuasa. Ivan meninggal dunia pada 29 Julai 1933 akibat kecederaan yang serius dan jangkitan kuman dari luka tembakan tu. Blanche pula telah ditangkap, dibicarakan dan dipenjarakan selama 10 tahun. Namun, dia dibebaskan dengan parol selepas 6 tahun dipenjarakan. Lepas tu, dia tukar nama, berkahwin semula dan meninggal dunia pada tahun 1988 semasa berusia 77 tahun. William Jones, Clyde Barrow dan Bonnie Parker berjaya melarikan diri menaiki kereta walaupun kaki Bonnie masih belum sembuh dari kemalangan kereta sebelum ni. Pada September 1933, William Jones telah meninggalkan Barrow Gang tapi kisah perpisahan ni ada 2 versi. Pertama, Clyde dan William berpisah secara baik lepas beberapa bulan hidup bersama sebagai pelarian. Dalam versi ni, Clyde sempat bagi nasihat pada William, andai kata satu hari nanti kau kena tangkap, letakkan semua kesalahan tu pada aku dengan Ivan untuk melindungi William dari hukuman yang berat. Versi yang kedua, William disuruh bawa kereta untuk isi minyak dekat petrol station. Namun, William ambil peluang untuk lari dan tak kembali pada Bonnie and Clyde. Ramai orang lebih percaya versi ni sebab diorang percaya William mengalami mental trauma dan rasa letih hidup sebagai pelarian selama berbulan-bulan. Pada November 1933, William berjaya dikesan dan ditangkap oleh pihak berkuasa Texas. Dia telah didakwa atas tuduhan bunuh tanpa niat di atas beberapa kes rompakan dan kejadian tembak-menembak yang berlaku sebelum ni. Akhirnya, William dijatuhkan hukuman penjara
penjara selama 15 tahun tapi dibebaskan selepas 6 tahun iaitu pada tahun 1939. Lepas dibebaskan, William menghilangkan diri dari publicity media dan dunia jenayah. Bila filem Bonnie and Clyde pada tahun 1967 jadi fenomena pop culture, William telah ditemu ramah oleh Playboy magazine untuk dapatkan pandangan dia tentang filem tersebut. William Jones telah mati ditembak dengan shotgun di Houston, Texas pada tahun 1974. Walau bagaimanapun, kejadian ini tak berkaitan dengan kisah lama Barrow Gang. Berbalik pada Bonnie and Clyde, pada penghujung tahun 1933, Barrow Gang cuma tinggal Bonnie dan Clyde. Jadi diorang dah tak mampu nak jalankan rompakan besar. Tambah pula, Bonnie Parker dah separuh lumpuh. Tinggal Clyde yang terpaksa jalankan semua tugas fizikal seorang-seorang. Bonnie cuma mampu jadi peninjau atau jaga senjata je. Dalam tempoh ni, diorang cuma mampu rompak kedai kecil, stesen minyak dan bank kampung je. Hasil rompakan pun sangat kecil. Kadang-kadang tak sampai $100 pun. Maka hidup diorang makin terumbang-ambing dan sentiasa dalam ketakutan. Diorang selalu berpindah tempat dan tidur dalam kereta. Bekalan ubat Bonnie pun dah makin berkurangan. Diorang pun dah terpaksa balik pergi rumah family atau kawan lama untuk diorang berteduh atau dapatkan bekalan makanan. Namun, diorang sedar tindakan tu akan membawa risiko besar, di mana pihak berkuasa akan gunakan family diorang untuk dijadikan umpan nak tangkap diorang. Pada akhir tahun 1933, Clyde decide nak serang Eastham Prison Farm sebab dia rasa terseksa gila masa duduk dekat sana dengan kena perkosa dengan lelaki lagi iaitu Ed Crowder. Dalam masa yang sama, dia nak bebaskan kawan-kawan dia dekat dalam penjara tu. Masa proses perancangan, Clyde mula bekerjasama dengan Henry Methvin dan beberapa orang banduan lain melalui keluarga Methvin. Selain tu, Floyd Barrow, adik Clyde, dan Jimmy Marlin, kenalan rapat keluarga Barrow, telah menyusup ke kawasan yang berhampiran dengan penjara. Diorang sorokkan senjata, peluru dan peralatan untuk melarikan diri dekat dalam tayar. Dan tayar-tayar tu diletakkan dalam satu parit kecil. Pada 16 Januari 1934, Clyde, Bonnie, Floyd, Methvin dan banduan yang lain telah melancarkan serangan bersenjata dari luar dan dalam penjara. 5 orang banduan berjaya melarikan diri termasuk Hamilton dan Methvin. Dalam serangan ini juga, seorang banduan bernama Joe Palmer yang berjaya melarikan diri telah menembak mati seorang pengawal penjara bernama Major Joe Kraus. Pengawal penjara yang lain telah panik dan melarikan diri yang menyebabkan berlakunya rusuhan dan hampir menyebabkan ramai banduan lain berjaya melarikan diri. Walau bagaimanapun, 3 daripada 5 orang banduan yang berjaya lari itu telah ditangkap beberapa hari lepas tu. Peristiwa ni dah menjadi titik tolak kepada pengarah sistem penjara Texas yang bernama Colonel Lee Simmons untuk jalankan usaha nak menghapuskan Bonnie and Clyde once and for all. Dia menganggap serangan terhadap institusi penjara adalah penghinaan terhadap kerajaan negeri. Maka, Frank Hammer, bekas Texas Ranger yang terkenal, telah dilantik untuk cari Bonnie and Clyde. Frank diberikan kuasa khas dan kebebasan penuh untuk gunakan apa saja cara yang boleh dapatkan Bonnie and Clyde, tak kisah hidup atau mati. Sorry ya kacau korang, aku nak masa korang sekejap ke. Korang penat tak ambil gambar portrait tapi rasa macam biasa je? Penat kan buat benda yang sama? Nak buat lain dari yang lain tapi tak ada idea? Jom kita keluar dari zon selesa. Pada 30 Jun 2025 jam 2 sampai 6 petang dekat The Street Kitchen Riverside, Melaka, kita buat workshop Shai Couture Cinematic Portraiture with Canon Full Frame. Workshop ni santai tapi power gila. Yuran dia berapa? RM50 je. Murah je bang kalau nak dibandingkan dengan ilmu yang korang dapat nanti. Masa workshop ni nanti, Canon Malaysia akan bawakan gear diorang yang terkini. Godox pula akan tunjukkan line up lighting diorang yang terbaru. Semua siap sedia untuk bantu korang hasilkan potret sinematik yang lain daripada yang lain. Tema workshop kita kali ni memang betul-betul unik, gabungan food and culture fotografi. Bayangkan korang tengah shoot gambar potret, model tengah hirup secawan teh dengan background Melaka yang klasik, ditambah lagi dengan lampu Godox yang bagi kesan dramatik. Confirm gambar tidur. Workshop kali ni kita bawakan EOS mentor Alang Nordin, di mana dia akan kongsikan pelbagai tips and tricks dari composition sampai setting lighting yang padu. Confirm setiap shot korang nampak sinematik sampai gambar tu sendiri boleh bercerita pada orang yang tengok. Nak join tak? Scan je QR code ni. Tempat terhad tau. Jangan lambat-lambat, takut nanti dah penuh. Janganlah korang lepaskan peluang ni. Jom kita sama-sama pikat dunia dengan gambar potret korang yang fresh dan lain daripada yang lain. Jumpa korang dekat sana nanti. Lepas serangan Eastham Prison Farm, Henry Methvin telah menyertai Barrow Gang secara rasmi. Namun, tak lama lepas tu Henry Methvin berpisah dari Bonnie and Clyde. Puncanya sekitar bulan April atau awal bulan Mei 1934. Bonnie and Clyde pergi ke Bienville Parish, Louisiana, kawasan tempat tinggal keluarga Methvin. Methvin turun dan pergi jumpa keluarga dia dekat rumah. Tiba-tiba Clyde nampak ada kereta peronda polis dekat depan. Terkejut punya pasal, Clyde terus tekan minyak dan pecut kereta untuk melarikan diri. Dalam kejadian ni, Henry Methvin dah kena tinggal. Cuma tak pasti sama ada Clyde sengaja atau tak sengaja. Kejadian ni jugalah yang menjadi punca kepada pengakhiran kisah Bonnie and Clyde, di mana berlakunya satu perjanjian di antara Methvin dan pihak berkuasa.
Cuma perjanjian ni pun ada dua versi dan dua-dua ada dokumen sokongan, tapi tak ada orang yang sahkan versi mana yang lebih tepat. Versi yang pertama adalah perjanjian di antara Ivan Methvin, ayah kepada Henry Methvin dengan pihak berkuasa. Pihak berkuasa offer duit ganjaran, keselamatan dan pengampunan kepada Henry Methvin. Sebagai balasan, Ivan kena tolong pihak berkuasa tangkap Bonnie and Clyde, termasuk menetapkan lokasi perangkap dan sediakan kenderaan palsu atau kenderaan rosak dekat tepi jalan untuk dijadikan umpan. Versi yang kedua pula, Henry Methvin sendiri yang buat deal dengan Sheriff Henderson Jordan dan Frank Hammer. Dia setuju nak dedahkan lokasi laluan dan tempat persembunyian Bonnie and Clyde. Henry juga akan bagi kerjasama dalam perancangan nak ambush diorang. Sebagai ganjaran, Henry diberikan pengampunan dari hukuman mati dekat Texas. Pada 23 Mei 1934 sekitar 9.15 pagi, Bonnie and Clyde yang menaiki Fort V8 dalam perjalanan nak pergi ke rumah keluarga Henry Methvin melalui lebuh raya terpencil berdekatan Sales. Diorang langsung tak sedar bahawa pasukan pihak berkuasa dah tunggu diorang dari pagi. Berdasarkan laporan Simmons dan Hammer, Ivan Methvin berpura-pura yang kereta dia rosak dekat tepi jalan. Situasi ni dijadikan umpan untuk menarik perhatian Clyde yang dikenali sangat baik kepada ahli keluarga kawan-kawan dia. Bila Clyde nampak Ivan dengan kereta yang tersadai dekat tepi jalan, dia pun berhenti nak tolong Ivan. Belum sempat diorang buka pintu, 6 orang pihak berkuasa termasuk Frank Hammer dan Manny Gold dari Texas Ranger dengan menggunakan Browning Automatic Rifle, shotgun, pistol .38 dan .45 terus melepaskan lebih dari 130 das tembakan secara serentak. Dalam masa beberapa saat, kereta Bonnie and Clyde dah berlubang-lubang akibat tembakan yang bertubi-tubi. Walaupun dah tak ada pergerakan dari Bonnie and Clyde, pihak berkuasa terus melepaskan tembakan sebab diorang nak pastikan dua-dua ni mati tanpa sempat buat apa-apa tindakan. Bonnie and Clyde mati serta-merta dekat tempat kejadian. Jasad diorang pun berlubang-lubang dan jadi mudah terlerai. Waktu kejadian tu, Bonnie tengah pegang roti dan sandwich dan belum sempat nak sarapan dah kena tembak. Pemeriksaan mendapati dalam kereta diorang ada 15 senjata api dan lebih 1,000 butir peluru. Berdasarkan laporan bedah siasat, Clyde Barrow kena 17 das tembakan dan dia mati bila ada peluru tembus kat kepala dia. Bonnie pula kena 26 das tembakan di mana ada peluru yang dah tembus dada betis dengan tangan dia. Lepas serangan tu, kereta dan mayat Bonnie and Clyde dibiarkan macam tu je. Beberapa jam lepas kejadian tu, beratus-ratus orang kampung mula kerumun kereta diorang. Ada yang ambil cebisan baju, helaian rambut dan darah Bonnie and Clyde sebagai souvenir diorang. Bila kejadian tu dah diketahui oleh orang ramai, barulah pihak polis tempatan datang dan alihkan mayat serta kereta Bonnie and Clyde ke Bandar Dallas. Kereta Ford V8 tu telah dipamerkan dekat Buffalo Bills Casino and Resort dekat Prime, Nevada dan menjadi artifak paling ikonik dalam sejarah jenayah US sebab kereta tu lengkap dengan kesan peluru dan kesan darah. Clyde Barrow telah dikebumikan dekat Western Heights Cemetery, Dallas, bersebelahan dengan kubur abang dia, Ivan Buck Barrow. Bonnie Parker pula dikebumikan dekat Crown Hill Memorial Park, Dallas, Texas. Keluarga Barrow menghormati keputusan ibu Bonnie yang menolak untuk kuburkan diorang bersama-sama walaupun Bonnie and Clyde pernah buat permintaan tu masa diorang hidup. Ibu Bonnie juga membuat kenyataan bahawa beberapa minggu sebelum kematian Bonnie and Clyde, ibu dia menerima puisi terakhir dari Bonnie yang bertajuk The Trail's End. Sajak ni ditulis dalam nada tragis dan pasrah yang mencerminkan bahawa Bonnie sedar yang pengakhiran diorang dah makin dekat dan dah tak ada lagi jalan keluar lain dari kehidupan jenayah diorang. Bonnie and Clyde telah bertanggungjawab terhadap 13 kes pembunuhan termasuk 9 orang pihak berkuasa dan berpuluh-puluh kes rompakan di sekitar Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri dan Louisiana. Majoriti masyarakat US mengecam Bonnie and Clyde sebab melakukan pembunuhan yang kejam. Diorang juga dianggap sebagai simbol kegagalan moral masa era Great Depression. Namun, ada sebahagian orang yang melihat diorang sebagai anti-hero kepada rakyat US. Diorang juga dah jadi simbol penentangan terhadap sistem dan autoriti. Malah, gambar Bonnie selalu dijadikan poster pemberontakan. Pada tahun 1967, filem Bonnie and Clyde di bawah arahan Arthur Penn dan dilakonkan oleh Warren Beatty serta Faye Dunaway telah diterbitkan. Filem ni telah memberikan kesan di mana penjenayah dianggap sebagai simbol cinta yang tragik dan pemberontakan sosial. Filem ni juga membawa pendekatan baru kepada genre filem gangster dan jadi salah satu pelopor kepada Hollywood New Wave yang seterusnya membuka jalan kepada karya-karya anti-hero yang lain seperti The Godfather dan Taxi Driver. Pada tahun 2019, filem The Highwayman lakonan Kevin Costner dan Woody Harrelson telah ditayangkan. Filem ni pula menceritakan dari perspektif macam mana pihak berkuasa cari Bonnie and Clyde ni sampai diorang mati. Tujuan filem ni dihasilkan demi nak bersihkan balik nama Frank Hammer yang digambarkan tak cekap dalam filem Bonnie and Clyde yang ditayangkan pada tahun 1967. Selain tu, PBS, History Channel dan Netflix telah menghasilkan dokumentari mendalam tentang sejarah hidup, sisi gelap, sisi romantik, bukti forensik dan rekod polis tentang Bonnie and Clyde. Kisah Bonnie and Clyde juga dah jadi inspirasi dalam muzik seperti lagu The Ballad of Bonnie and Clyde yang dinyanyikan oleh Georgia Fame pada tahun 1967 dan lagu 03 Bonnie and Clyde yang dinyanyikan oleh Jay-Z dan Beyonce pada tahun 2002. Akhir sekali, fenomena
ilmiah psikologi di mana seorang individu, terutamanya wanita, yang tertarik secara romantik kepada penjenayah ganas yang disebut sebagai hybristophilia telah dipopularkan dengan nama Bonnie and Clyde syndrome. Begitulah kisah Bonnie and Clyde, satu pasangan kekasih yang hidup penuh dengan cinta dan jenayah. Kalau ada sebarang pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, dipersilakan tulis dekat ruangan komen. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa atau tersalah fakta. Terima kasih, jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.